Ada tak brokoli, kentang dan carrot? Tak perlu ada isi ayam, pati ayam, udang, sotong dan sebagainya. Jom masak sayur yang simple tapi sedap. Mula-mula saya potong brokoli, selepas ni saya akan rendam di dalam air yang dicampur dengan sedikit garam. Selesai buat persiapan yang lain, baru dibasuh dan ditoskan. Saya guna sebatang carrot yang dipotong bulat-bulat bentuk bunga. Mula-mula saya kikis kulit luarnya terlebih dahulu. Saya guna 2 biji kentang. Mula-mula potong 2, kemudian potong 3 setiap satu keta pula. Potong kecil-kecil supaya kentang jadi mudah lembut. Bahan lain, sebiji cili merah yang dipotong serong, setengah biji bawang Holland potong dadu kasar-kasar dan 5 ulas bawang putih dimayang nipis-nipis. Sedikit lada hitam yang ditumbuk halus. Di dalam periuk, didihkan sedikit air, kemudian masukkan sedikit garam dan sedikit minyak. Mula-mula rebuskan ubi kentang dahulu. Bila ubi kentang hampir lembut, masukkan carrot. Dan akhir sekali masukkan brokoli. Ketiga-tiga sayur ni masak hingga lembut ya. Bila kesemua sayur dah lembut, toskan.
Di dalam kuali, panaskan sedikit minyak. Bila minyak sudah panas, tumiskan bawang Holland terlebih dahulu. Bila dah layu bawang Holland tu, baru diikuti dengan cili merah. Yang kedua, masukkan cili merah. Kacau-kacau dahulu kedua-dua bahan ni sehingga terbit bau. Kemudian baru masukkan sayur yang dicelur tadi. Kacau-kacau dahulu bagi sayur tu sebati dengan bawang dan cili. Selepas tu baru masukkan bawang putih yang dimayang nipis-nipis. Kacau-kacaukan lagi. Kemudian masukkan serbuk lada hitam. Kacau-kacaukan supaya serbuk lada hitam tu dia bergaul sebati bersama dengan sayur. Sayur ni tak ada penggunaan air langsung ya, ianya memang tak berkuah. Dan last sekali saya masukkan sedikit serbuk perasa dan sedikit garam. Kacau-kacau bagi sebati semuanya. Jika dah cukup rasa, bolehlah tutup api dapur. Dah siap. Dalam sayur ni tak ada penambahan isi ayam, hati ayam, udang, sotong dan sebagainya. Tapi percayalah ianya sedap. Kawan-kawan patut try.